Lepas tu ada orang bagi tahu saya, oh dai, ada cikgu kat sini, dia tiba-tiba jadi kaya. Apa pasal tiba-tiba jadi kaya pula ni? Ini satu yang pelik. Dia tiba-tiba jadi jutawan. Tiba-tiba tu pelik untuk saya. Tapi mustahil tak bagi Allah? Tak mustahil. Rupanya tuan-tuan, yang seorang cikgu ni dia macam ni. Dia kisahnya dia nak buat personal financing 80,000 dekat BSN. Okey, buat kat BSN. Jadi kawan dia, yang pegawai yang uruskan finance tu, kawan dia kata, kau letaklah duit dekat akaun sekian-sekian ni sebab dia ada cabutan. Dengar tak? BSN ada cabutan. M-Bank ada? Tak ada. Sebab tu saya tak sebut M-Bank. Okey, dia ada cabutan. Tak apalah, bolehlah letaklah sikit-sikitlah duit nak buka akaun je. Tuan-tuan, ditakdirkan hari ni dia buka akaun, esok cabut undi. Dan esok dia dapat 1 juta ringgit Malaysia. Saya tak tahu lah, mesti ramai orang mengaku saudara, member, anak-anak tiba-tiba mengaku mak bapak, semua ada lah masa tu lah kan. Jadi tuan-tuan, Allah nak bagi, Allah boleh bagi dengan pelbagai cara. Cikgu tu pun dia tak sangka pun dia lagilah perlu duit, sebab tu dia buat personal financing. Aku dia dah tak ada duit, aku nak minta duit lagi kat bank, tiup Allah bagi. Settle lah tuan-tuan, 80,000 tu settle lah. Siap dapat duit lebih lagi tuan-tuan. Sebab itulah dalam ayat ini juga mengajar kita bahawa jangan risau tentang bagaimana Allah nak tolong kita. Allah boleh tolong kita dengan pelbagai cara. Syaratnya apa? Syaratnya adalah hanya percaya bahawa Allah ini berkuasa atas setiap sesuatu. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah ni maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu yang kita tak sangka dan kita tak jangka. Inilah dia konsep dalam alam.